Terima kasih. Seterusnya, siapa yang nak bahas, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya berdiri hari ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan keprihatinan terhadap satu isu yang sedang menghantui negeri kita. Isu pedofilia dan buli cyber di kalangan kanak-kanak di Pulau Pinang. Ini bukan sekadar masalah sosial biasa. Ini adalah krisis moral dan kemanusiaan yang sedang berlaku di negara di mata kita. Datuk Seri Yang di-Pertua, sejak tahun 2010 hingga kini Pulau Pinang telah merekodkan 4080 kes penderaan kanak-kanak meliputi penderaan fizikal, seksual dan emosi, dan hanya dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini sebanyak 201 kes baharu telah dilaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lebih membimbangkan lagi, dari Januari hingga Ogos 2025, sebanyak 697 kes melibatkan kanak-kanak direkodkan di bawah Akta Kanak-kanak 2001, termasuk kes eksploitasi seksual, pengabaian dan anak di luar kawalan ibu bapa. Biar saya tegaskan di sini, Datuk Seri Yang di-Pertua, Pulau Pinang bukan negeri besar, tetapi angka ini amat tinggi untuk saiz populasi kita. Ini bukan statistik kosong. Ini adalah anak-anak Pulau Pinang sendiri, mangsa yang mungkin sedang hidup dalam trauma, ketakutan dan bersalah dan bukan milik mereka. Datuk Seri Yang di-Pertua, buli cyber kini semakin menjadi barah dalam masyarakat kita. Kajian tempatan menunjukkan bahawa pelajar sekolah menengah perempuan di Pulau Pinang merupakan antara golongan yang paling terdedah kepada penghinaan, gangguan, mesej berunsur lucah, ugutan dan menyebarkan gambar peribadi, malah dipulaukan secara maya. Menurut laporan penyiasatan penggunaan dan capaian ICT oleh individu dan isi rumah 2023 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar akses internet di rumah di negara ini mencecah 96.8%, manakala penggunaan internet oleh individu pula mencapai 98%. Ini bermakna ancaman digital kini berada di setiap rumah, di setiap telefon, di tangan anak-anak kita. Anak-anak yang sepatutnya menimba ilmu dan menikmati zaman remaja dengan gembira, kini hidup dalam ketakutan. Mereka menangis dalam diam, kehilangan keyakinan dimurung dan ada yang enggan ke sekolah. Jelas bahawa buli cyber bukan sekadar isu teknologi, tetapi krisis kemanusiaan yang paling perlu ditangani segera. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebagai negeri yang maju dalam teknologi dan ekonomi, Pulau Pinang mesti juga maju dalam perlindungan terhadap kanak-kanak. Maka saya mencadangkan supaya kerajaan ini mengambil langkah berikut dengan segera. Datuk Seri Yang di-Pertua, boleh saya mencelah? Kalau Bertam izinkan boleh. Kalau tak izin tak boleh. Habiskan dulu. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebagai negeri yang maju dalam teknologi dan ekonomi, Pulau Pinang mesti juga maju dalam perlindungan terhadap kanak-kanak. Maka saya mencadangkan supaya kerajaan negeri mengambil langkah ini dengan segera. Menubuhkan pusat pemulihan trauma kanak-kanak di Pulau Pinang bagi membantu mangsa penderaan seksual dan budi cyber mendapatkan rawatan psikologi, kaunseling dan pemulihan jangka panjang. Melaksanakan model pendidikan selamat di sekolah rendah dan menengah agar pelajar tahu bahaya online grooming, buli cyber dan penyalahgunaan media sosial. Melancarkan kempen negeri Pulau Pinang Anak Selamat digital amanah kita dengan penyertaan ibu bapa, guru, NGO bagi meningkatkan kesedaran keselamatan digital dalam komuniti. Menubuhkan pasukan pemantauan komuniti terdiri dari guru, ibu bapa, ketua masyarakat dan sukarelawan wanita bagi mengenal pasti kes penderaan dan buli cyber lebih awal sebelum tragedi berlaku. Setiap orang mempunyai tanggungjawab dan peranan penting untuk menghentikannya. Jangan duduk diam. Mohon mencelah. Datuk Beri laluan. Ketua,
Boleh beri laluan? Mohon mencelah. Saya habiskan dulu sikit saja lagi. Datuk Seri Yang di-Pertua, Pulau Pinang dikenali sebagai negeri bertamadun dan beradaban tinggi. Namun kemajuan kita tidak bermakna apa-apa jika anak-anak kita terus menjadi mangsa dunia digital yang kejam. Anak-anak bukan angka di atas kertas, maka masa depan negeri ini. Mereka adalah pewaris kepada kemajuan yang kita banggakan hari ini. Jika kita gagal melindungi mereka, maka seluruh pembangunan kita yang kita bangun akan kehilangan makna. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon agar kerajaan negeri mengambil isu ini sebagai agenda kemanusiaan utama Pulau Pinang. Kita mesti pastikan setiap anak-anak di negeri ini hidup dalam suasana yang selamat, dihargai dan dilindungi dan disayangi. Mari kita jadikan Pulau Pinang bukan sekadar negeri maju, tetapi yang paling selamat untuk anak-anak membesar dan maju dalam kehidupan. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih